Ada orang nama Aiman Fazrul Binti Ghazali kat rumah ni. Ada saya lah Aiman Fazrul lah. Rapi. Sudah PKM, biasa masuk. Betul tak? Ada PKM. Sebenarnya boleh buat ada mobil atau gimana baru. Itu PKM. Membuat je lah surat ni. Saya tak boleh masuk. Sebab apa susah payah nak masuk video macam ni. Saya baik duit. Apa saya nak semua lah. Baca masalah negeri je. Ni untuk orang susah boleh lah. Maklum lah. Dapat makan semua. Pakai nasi. Saya dapat RM50 lagi. Abang cakap satu je. Kena kita satu je. Tapi pasal pengalaman nak pelajar akan dapat nanti. Abang ni banyak cakap lah. Macam mana pernah masuk program tu? Memanglah abang tak nak masuk. Tapi kalau abang umur ada lagi, abang nak masuk. Dan abang nak tengok dah banyak hasilnya. Abang, ramai yang remaja masuk program PLKI ni baru berjaya. Sebagai contoh, hari jira abang. Dia tu dulu pada sekolah malas je, tidur je. Tapi dia setelah masuk PLKI tu, dia dah makin rajin. Dia kali tengok sekarang ni, dia nak berjaya tak? Masuk abang tu, biar dia masuk. Remaja sekarang banyak yang malas. Ini bagi impak positif kat adik dia tu. Tak akan je lah abang. Mana tu sebutkan tu saya nak masuk program ni nanti. Yalah adik, kalau adik lah pergi kat sini, adik salah adik sebab adik tak masuk, adik tak dapat pengalaman. Abang banyak lagi nak kena bagi surat ni. Surat tu amanah abang kepada orang lain. Abang kat dulu je. Terima kasih. Dulu nak simpan ke nak buang surat ni? Kalau aku buang, nanti ada orang lain jumpa pula. Baik aku bakar, tapi tak boleh kesan pun. Aku simpan je lah dulu. Nanti kalau tak minat, baru aku bakar. Nak Aiman, jomlah kita makan. Nenek dah masak ni. Ayah masak asam pedas kemarin kami. Apa dia senang? Saya bukan anak dia senang tau. Dia senang tu orang gaji je, faham tak? Saya tak lapar lagi. Saya nak makan dengan Kak dan Mia bila dia balik nanti. Apalah, senang sudah satu yang senang dalam rumah ni. Tadi Kak Mia ada telefon, dia ada bagi tahu yang dia tak dapat makan tengah hari. Katanya ada banyak urusan di sini. Datin pula sebut, balik malam katanya. Katanya Mami tak balik. Tak habis-habis itu. Masih sekolah kiamat. Tak baiklah Kak Mia cakap macam tu. Diorang pun ada masa yang penting. Sekarang ni senang. Aku lapar saya makan. Senang aku tak habis dia kata. Suruh buat itulah, inilah. Baik aku jadi ikut. Aiman, cuba beritahu kat papa kenyataan sesenar ni. Dia juga adik. Ini pasal apa ke? Soalnya gini dia memang betul lah. Ini pasal senarai pelajar yang terpilih untuk menyertai PLKN. Tak silap aku, nama kau ada juga. Malah aku pasal PLKN tu. Baik aku beli makanan, lagi bagus. Kau ni langsung tak ada semangat cintakan negara. Jahanamlah negara ni kalau semua orang berfikiran macam kau. Malu aku ada kawan macam kau. Kau ni janganlah belanja. Apa yang aku belanja kau nak? Kau ni tak payahlah beri duit kau tu untuk belanja aku. Kau ingat dengan duit kau boleh dapat apa yang kau nak. Aiman. Ya Aiman, kau dapat camp mana? Camp IGD. Oh, tapi bukan tu camp tu tempat latihan askar. Sekarang dia jadi PKM pula. Ya, aku gurau je lah. Benda juga dengan dia. Susah orang macam kau ni, tak percaya. Kau pula dapat dari mana? Camp di Bandar Jempol. Camp di Bandar Jempol? Pula dah. Kat mana tu? Dekat bodoh sejarah betul lah kau ni. Dekat Jempol, Negeri Sembilan. Manalah aku tahu. Aku selalu jalan kat luar negara je. Malaysia ni tak ada apa-apa pun. Korang semua dapat masuk ke. Oh, kalau Aiman kan dapat camp IGD. Tak bila camp itu menjadi camp PLKN. Korang boleh tak borak benda lain? Bosanlah dengan PLKN. Kau bagi tahu aku pasal bola sepak semalam tak apa juga. Boleh pula terlelap sampai pagi semalam. Ya, Aiman kita dapat camp sama. Camp apa? Tak tanya. Kalau kita dengan Aiman, kan tak tahu dapat camp mana. Oh, camp dalam Jempol. Mana boleh? Dia aku tengok nama dia dekat senarai camp Teluk Sari dekat Mesir.
Bising Best lah camp dekat situ. Dia dekat tepi pantai menghadap Laut Cina Selatan. Selamat pagi Cikgu Dari. Selamat pagi, Cikgu Dari. Okey, sebelum tu, semua dah baca dah pasal mood lagi pada PSN? Oh, bagus macam tu. Bertuah negara kita ada remaja yang macam tu orang ya. Apakah objektifnya Cikgu? Objektif PLK ni ada 3. Yang pertama, menanam semangat patriotik dalam kalangan remaja. Yang kedua, memupuk kepada kaum dan integrasi. Ketiga, membentuk perwatakan positif menerusi nilai ini. Cikgu, saya tengok nama PMKM tu kan menarik sangat. Mesti ada maksud tersirat. Betul. Cikgu rasa kamu ni seorang yang minat seni kan? Bagus. Logo yang ditonjolkan melambangkan 3 kaum utama mempertahankan negara. Bentuk bulat biru menandakan kepaduan, bentuk bulan dan bintang melambangkan kedaulatan. PLK ini diwujudkan untuk capai misi dan visi ini. Tapi Cikgu, kenapa ada yang terpilih dan ada juga yang tak? Kepada yang terpilih, perlulah rasa bersyukur sebab mereka ada peluang untuk membanggakan ibu ayah pada masa yang akan datang. Ada juga peserta dari golongan ibu muda dan remaja miskin yang terpaksa bekerja. Mereka yang gagal hadir ke PLKN dikenakan tindakan tegas, namun hukuman itu dianggap tidak setimpal. Hal ini membincangkan kerana mereka yang dihukum penjara ditempatkan bersama jenayah berat sekaligus menjejaskan masa depan mereka. Keselamatan tidak terjamin kan Cikgu? Siapa yang bagi tahu kamu ni? Hari tu saya pergi camp, okey je, terjamin je. Mungkin memang ada risiko seperti kes rogol atau bunyi, tapi pihak camp ambil langkah keselamatan. Mereka pihak camp sejak 2004, 14 kematian dilaporkan hingga 2007. Kebanyakan sebab penyakit seperti sakit jantung, asma dan jangkitan kuman. Macam mana cikgu tahu semua tentang PLKN ni? Dalam modul PBSD, pelatih akan belajar tentang sastra dan budaya. Zaman sekarang dah maju. Apa guna sastra dengan budaya ni? Nak sastra macam jenis? Setiap bangsa ada budaya tersendiri. Walaupun maju, bangsa tetap memegang jati diri. Hal ini akan menunjukkan individu yang pintar. Dalam modul PBS ini, pelatih diperkenalkan puisi tradisional dan moden seperti syair, pantun, gurindam dan nazam. Tengok macam tu, rasa macam artis pula. Kalau nak jadi artis, biarlah artis berpendidikan. Tujuan kita ialah memperkenalkan warisan budaya. Cukuplah dengan pengenalan ini. Nanti kamu akan lalui sendiri. Okay, sekarang semua dah tahu dah masuk PLKN kan? Dah. Okay, cikgu harap kamu boleh contohi mereka yang dah masuk PLKN. Okey? Baik. Itu sahaja. Baik. Awak balik, kau biasanya balik lewat je. Aku tahu. Mesti ada benda-benda ni. Sebab itulah lepas sekolah terus balik ke rumah. Mana ada Didi? Saya masuk ke rumah. Didi tu tiba balik malam. Kan dari tu cakap dah. Lepas habis Daddy pergi ke luar, Daddy nak lihat hijab. Tak dengar nak suruh tanya Daddy. Mana tahu Daddy boleh tolong. Jadi pasti tu. Saya yakin Didi boleh tolong saya. Apa kau cakap ni, Mai? Kau cuma kau cakap betul. Ni bukan tu sakit. Apa masalah kau? Sebenarnya saya pergi masuk eksperimen. Baguslah. Apa masalahnya? Masalah dia saya tak nak pergi camp macam tu. Kalau Daddy nak tolong Aiman, maaf lah, Aiman Daddy tak tolong Aiman. Saya tak setuju. Sebab apa? Kita nak bagi Aiman masuk dalam PKN. Kita tak banyak berfaedah. Cuma kau fikir macam orang dewasa. Ni bukan kau macam anak je. Kalau kau makan tahu ni, memang tak boleh lah. Maaf. Leceh lah cakap dengan Didi. Semua keputusan Didi, Aiman kena ikut. Dah lah, baik pergi ke Mami. Mami dah ni pun perasaan Aiman.
dia nak terbincangkan. Dari tadi pun dia macam komplain je. Ni anak awak ni, sasa dia dewasa tapi perangai macam budak-budak. Cuba kau ajar dia macam berdikari. Malulah terdapat anak lelaki ni. Kenapa? Memang dia dia tinggal sama orang. Kalau ni dia kecil je. Kenapa aku tak ingat tolong? Sebab abang awak nak bagi Aiman masa dah PKN. Bahaya kalau nak berhenti. Apa perfecta ni? Termasuk Aiman ni dengan yang maksudnya tidak berfaedah. Ya je lah Aiman masa dah PKN 3 bulan je kot. 3 bulan ke tahu tak? Malas macam ni. Biar abang rehat. Biar abang rehat ni. Kau biar kerokennya, biarlah abang pergi dekat kelab golf. Silap ni Sofia yang budak Syamil tu kedua seorang tu. Tapi macam mana dia boleh jadi pelatih terbaik Wirawati? Mesti ada benda yang menarik sampai dia boleh berubah. Kalau macam tu aku nak masuk PKN lah. Aku nak buktikan yang aku boleh berikan dia.